Sudah umum dalam setiap perlawanan perang psikologi selalu menjadi bumbu penghangat dalam setiap pasukan, termasuk Vissel Kopp yang dilihat tampak mengatur perang psikologi apabila pengendalinya, Michael Skiba menegaskan mereka akan bernasib baik seandainya mampu menewaskan Johor Darul Tazim JDT pada aksi Liga Juara-Juara Asia Elit Akli di Stadium Sultan Ibrahim, malam nanti. Skiba menegaskan barisan pemainnya akan berdepan pemain JDT yang bertaraf antarabangsa sedangkan pemainnya adalah pemain kelahiran Jepun dan pasti ia akan menjadi perlawanan menarik dan memberi cabaran baru buat skuad bimbingannya. Kami terpaksa mengharungi perjalanan yang jauh dari Osaka ke Johor Bahru selama 13 jam. Ia amat memenatkan tapi semuanya asam garam bagi mengharungi saingan akli dan kami hanya membuat persiapan dalam tempoh singkat iaitu 4 minggu sebelum Liga 1 Jepun. Ada beberapa pemain yang tidak dibawa ke Johor Bahru kerana mengalami kecederaan, malah kami ada perlawanan domestik minggu depan, namun itu bukan masalah kerana pemain yang sedia ada memiliki kualiti setanding dengan pemain utama dan agak menarik kerana kami akan menentang pemain JDT yang dibarisi dari Brazil dan Eropah terutama dari Sepanyol. Walaupun kami sudah layak ke pusingan 16 terbaik, pihak pengurusan tidak mahu kami bermain sambil lewa atau beri laluan mudah kepada JDT. Sebaliknya kami akan beraksi bersungguh-sungguh untuk mengekalkan rekod tanpa kalah dalam saingan akli, katanya. Mengulas mengenai kekuatan JDT, pengendali kelahiran Jerman itu berkata, skuad kendalian Hisko Munoz pasti akan turun habis-habisan bagi memburu kemenangan untuk mara ke kelompok 8 terbaik ke pusingan 16 terakhir. Secara logiknya, kami bukan datang untuk tewas walaupun ia perlawanan persahabatan, aksi liga atau perlawanan menentukan kejuaraan. Sudah tentu akan bermain sebaik mungkin dan berusaha untuk menang, ujar Skiba. Dilihat dari skuad JDT, terutamanya penyerang mereka masih buntu membuka akaun jaringan dalam saingan Liga Juara-Juara Asia Elit musim ini. Penyerang prolifik Johor Darul Tazim JDT, Bersun menyifat siapa sahaja yang menjaringkan gol sudah memadai bagi memastikan kemenangan skuad Harimau Selatan. Pemain import dari Brazil yang dikaitkan bakal dinaturalisasikan bagi mewakili Harimau Malaya menegaskan dia mahu menjaringkan gol dalam setiap penampilan bersama skuad Harimau Selatan dalam saingan akli namun masih belum ada rezeki memecah kebuntuan gol. Sejujurnya saya mahu jaringkan gol setiap kali diturunkan tapi nasib tidak menyebelahi saya. Namun dalam perlawanan penting ketika tiga mata amat ditarget tidak kira siapa menjaringkan gol sama ada pemain pertahanan atau penjaga gol. Yang penting kami raih kemenangan. Jadi dalam keadaan yang dianggap kritikal, kita kena fokus dan memberi yang terbaik apabila berdepan Vissel Kopp dan saya harap pemain ke-12 penyokong JDT terus memberi sokongan kepada kami sebaik Vissel perlawanan ditiup sehingga tamat 90 minit aksi, kata Bersun. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.